Macam-macam jenis plier ada. Kau tengok, ini plier tau. Okay? Sekejap jadi combination plier. Sekejap boleh jadi long nose plier. Baik tak plier ni? Baik kan? So, plier ni 2 in 1 ni plier 2 in 1. Kau tengok So, dia punya gigi dia special lah sikit daripada plier biasa. So, plier ni, dia boleh contohlah macam kita nak buka plier macam ni kan. Dia boleh kepit dengan apa cakap? Dengan cantik lah senang cakap. Tapi yang paling best sekali, dia adalah 2 in 1 ni. Nampak tak? Yang lain-lain ni biasa sajalah. Boleh potong wire biasa. Plier biasa pun boleh potong wire. Tapi yang ini, nampak? Sekejap boleh jadi plier biasa. Sekejap boleh jadi long nose plier. So, memang baik lah kan. So, jadinya kita tak payah nak beli 2 plier, nak simpan apa-apa semula. Kita simpan 1 plier saja. Kita dah boleh pakai 2 plier. Macam mana bunyi dia tu? So, yang ini, siapa-siapa yang berminat nak gunakan plier 2 in 1, long nose plier dan combination plier, korang boleh tengok dekat dalam beg kuning aku. So, harga dia tak mahal. Tapi barang dia memang baik lah guys. Siapa-siapa yang suka koleksi plier, suka koleksi tool-tool, aku rasa korang kena ambil limited edition punya plier ni. Sebab aku percaya plier-plier macam ni, dia season je tau. Nanti tahun depan, korang nak cari lagi dah tak ada dah. Mungkin supplier ni dia akan buat satu kali saja, mungkin dia akan buat 100,000 biji. Lepas tu dah tak ada lagi dah tu. So kalau korang nak buat koleksi, korang bolehlah simpan plier ni siap-siap. 2 in 1 plier, okay, boleh jadi long nose plier, boleh jadi combination plier biasa macam ni. Okay, so pergi tengok dekat beg kuning. Aku letakkan plier 2 in 1 ni dekat dalam beg kuning aku. Okay, Assalamualaikum.